Bila waktu yang sesuai nak beli emas? Jawapan dia, bila kita ada duit lebih. Bila kita ada duit dan duit tu tak digunakan dalam masa terdekat. Sekarang ni, hari ni dapat gaji. Hari inilah waktu yang terbaik untuk kita alihkan dalam bentuk emas. Bila dah dapat gaji, dah ada duit, jangan tunggu harga emas tu turun pula. Sebab harga emas turun, tak ada siapa yang tahu dan tak ada siapa yang boleh kawal. Yang kita boleh kawal, kita punya duit, kita punya bajet, kita punya tindakan. Bila dapat je gaji, at least alihkanlah 10% kepada simpanan. Lebih tu baru kita belanja. Ramai penyimpan emas yang berjaya dengan emas ni sebab dijadikan emas ni sebagai forgotten saving. Simpanan yang tak berusik. Sekali simpanan bertambah, dia dapat capai matlamat di satu persatu. Jadi siapa yang berminat nak simpan emas, cara yang paling mudah adalah menabung sedikit-sedikik dekat Ecom Market. Pergi dekat profil saya, ada pautan, boleh follow step by step.